Apa ni? Anugerah Tokoh Nila 2025. Beliau merupakan anak kepada Encik Harun bin Haji Said dan Puan Junaidah binti Jamal yang tidak pernah jemu mencurahkan kasih, doa dan harapan sehingga lahirlah tokoh Nilam yang menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah. Murid ini memegang jawatan sebagai Setiausaha Pengawas Pusat Super Sekolah, Setiausaha Puteri Islam dan Setiausaha Kesenian, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam berbagai bidang sekolah. Beliau bercita-cita menjadi seorang doktor dan antara hobinya ialah bermain permainan dalam talian yang turut membantunya mengasah fokus dan strategi. Berteraskan minat membaca yang sangat mendalam, beliau telah memperoleh pencapaian 5 bintang Nilam dengan jumlah bacaan sebanyak 1,105 buah bahan bacaan. Murid yang dimasukkan ialah Saudari Nur Aini Imanina binti Harun dari kelas 6 Seroja. Majlis menjemput dan mempersilakan Saudari Nur Aini Imanina bersama-sama ibu dan bapanya untuk tampil ke pentas, dipersilakan.